Dia tahu yang besarkan kau. Henry dari Hong Kong. Dari kecil, Henry ni suka sangat berimajinasi dan dia ni terlampau introvert. Satu hari ni, mak ayah Henry ni hilang. So, Henry ni pun report polis, siap buat akaun Facebook khas untuk cari mak ayah dia. Sebelum mak ayah dia ni hilang, Henry ni bergaduh tahu dengan mak ayah dia. Sampaikan dia kena halau daripada rumah. Henry ni nak bunuh diri sebab dia kata mak ayah dia ni toksik. Dekat situlah kawan dia ni cakap, daripada kau bunuh diri kau, tak dapat apa-apa, baik kau bunuh mak ayah kau. Dapat insurans, boleh sambung buat judi. So, Henry ni tak fikir panjang, dia pun setuju. Time tu, Henry pun call mak dia, ajak makan malam kat apartmen dia. Dia cakap apartmen tu hasil daripada titik peluh dia. Bila mak ayah Henry dengar benda tu, diorang rasa happy sangat. Diorang ingat anak diorang dah berubah. Tapi, masa mak ayah dia masuk dalam apartmen tu, kawan dia ni terus tutup mulut mak dia ni daripada belakang. Henry pula tikam leher bapak dia. Masa tu, bapak dia ni belum mati tau. Kawan dia terus sembelih bapak dia. Kejam kan? Lepas 4 hari kejadian, Henry ni datang semula apartmen tu. Dia tengok kawan dia dah settlekan semua. Mula-mula tu, diorang fikir nak buang je mayat mak ayah dia ni dekat laut. Tapi, kawan dia ni dapat idea yang lagi mudah. Dia nak masak je mak ayah dia ni. So, kawan dia ni pun start kerat nipis-nipis mak ayah Henry ni sampai jadi helai daging untuk masak BBQ. Dan bahagian kepala tu diorang simpan dalam peti ais. Polis dapat tahu semua ni pun sebab Henry tu sendiri yang bagi tahu dalam WhatsApp. Siap bagi tahu macam mana dia bunuh and punca dia bunuh. Apa-apa pun, kat mana pun korang cari kawan yang baik, okey? Bye-bye.